Okey, assalamualaikum geng. So ni kipas CFE turbo Okey, Azora ke Previous Prima turbo ke, ni lah dia punya kipas. Sebelum ni adalah yang standard So ni yang kita dah buat. Okey, kita buat 6+6 yang sebelum ni. So sekarang ni yang model baru lagi kita buat 5+5, tetapi okey, dia punya nampak ni 5+5 tetapi dia lebih tebal. Okey, dia punya lebih tebal. Kalau kita tengok kat sini, okey, dia punya ni, okey, dia punya ni ketebalan dia adalah berapa? 18.8. Kalau yang standard 16.7. Nampak tak? Berapa mm dia boleh lebih. Kalau kita tengok dekat sini pun nampak. Kalau yang ni jadi flow dia memang beza lah. Nampak kipas dia tinggi macam mana. Saiz sama, tapi flow dia yang lebih padu lah. Dia tinggi dan tengah ni kita lebih korek dalam lagi. Dalam celah ni kita korek lebih dalam lagi. Sebab kita menggunakan apa, CNC. Yang ni casting. Jadi blade dia lebih banyak flow. Okay, so yang nak beli ni boleh dapat dekat Turbo.com.